Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya membincangkan atau membahaskan isu tarif timbal balik yang dikenakan oleh Amerika Syarikat kepada negara Malaysia dan juga 180 wilayah termasuk negara kita. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada pihak kerajaan kerana telah memanggil mesyuarat khas pada hari ini untuk membincangkan isu ini secara tuntas dan juga antara Malaysia, antara negara terawal yang membincangkan berkenaan perkara ini dalam sidang parlimen yang menunjukkan bahawa ini adalah sangat penting untuk memerlukan ataupun menentukan hala tuju perdagangan negara. Apa yang boleh saya katakan ialah Malaysia antara negara yang sebenarnya tersepit dengan dan menjadi mangsa kepada perang perdagangan antara Amerika dan juga China. Ada setengah pihak memberi pandangan jika Amerika Syarikat mengenakan tarif yang tinggi, kenapa tidak Malaysia beralih saja kepada urus niaga ataupun beralih kepada negara lain? Ini sebenarnya tidak semudah itu, Datuk Yang di-Pertua, kerana Amerika Syarikat adalah rakan dagang kedua terbesar Malaysia selepas China bagi tahun 2024. Saya nak sebut balik angka 2024 walaupun macam kata ini adalah nostalgia, angka yang tidak sesuai lagi sekarang. Tapi macam dengan angka-angka inilah maka tindakan dan juga rancangan masa depan yang berasaskan kepada angka ini. Angka jumlah perdagangan Malaysia-China pada tahun 2024, 484 bilion, 16.8%. Dan daripada angka ini, nilai ekspor 187 bilion, nilai import 296 yang membawa kepada dagangan surplus sebanyak 72 bilion ringgit. Tapi kalau kita banding pula dengan itu China berbanding pula dengan Amerika, tahun 2024 direkodkan 324 bilion yang mana 194 bilion adalah hasil ekspor, 126 adalah hasil import yang membawa kepada dagangan defisit ataupun dagangan surplus sebanyak 70 bilion. Dengan China dan juga Malaysia membawa dagangan defisit 108 bilion. Sebab itu dalam isu ini saya sebut angka tadi Datuk Yang Pertua. Dan sebab itu dalam isu ini, tarif Amerika Syarikat, saya berharap agar kerajaan mengambil pendekatan yang win-win situation. Ibarat tarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tidak berselerak. Apa kesan dia kepada rakyat Malaysia? Secara amnya, rakyat Malaysia tidak terkesan secara langsung terhadap kenaikan tarif Amerika Syarikat ini. Yang terkesan adalah rakyat di Amerika Syarikat yang hendak mendapatkan barang atau perkhidmatan daripada Malaysia. Akan tetapi, kerajaan tidak boleh memandang ringan terhadap kesan tidak langsung yang mungkin diterima oleh rakyat Malaysia berkaitan dengan perkara ini. Apabila bercakap soal kesan kenaikan tarif ini, sebenarnya ia adalah berbeza-beza mengikut sektor. Ada sektor yang berhadapan dengan kesan negatif dan ada juga sektor yang berhadapan dengan kesan positif. Sebagai contoh, saya nak bagi tahu di Dewan Yang Mulia ini, barangan E&E umpamanya, elektrik dan electrical, merupakan produk ekspor tertinggi ke Amerika Syarikat pada tahun 2024, juga masih lagi dalam angka 2024 yang bernilai 119 bilion yang merupakan lebih daripada 60% daripada jumlah ekspor ke Amerika Syarikat. Kirang E&E yang membekalkan barangan siap dan komponen ke Amerika Syarikat berkemungkinan berhadapan dengan penurunan permintaan susulan kenaikan harga barangan tersebut. Penurunan permintaan ini akan menjejaskan keseimbangan kos pengoperasian sekaligus menyebabkan berlakunya kemungkinan pengecilan saiz ataupun pengecilan operasi untuk jangka masa panjang. Ini akan mengakibatkan ramai di kalangan rakyat kita akan kehilangan pekerjaan. Jika perkara ini berlaku, apakah langkah, soalan saya kepada pihak kerajaan apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membantu syarikat-syarikat yang terjejas ini? Adakah kerajaan ataupun sebarang kemungkinan kerajaan akan menyediakan sebarang pakej rangsangan sama ada secara terus kepada syarikat yang terkesan ataupun kepada pelabur asing untuk menarik pelaburan baru di Malaysia? Situasi yang berbeza, Datuk Yang di-Pertua, berlaku di sektor lain seperti ekspor produk berasaskan kelapa sawit, getah dan industri perawat.
pada tahun 2024 ekspor perabot Malaysia ke Amerika 24%. Kalau kita banding dengan negara lain, Vietnam sebanyak 19.8%, Indonesia 24%, Kemboja bawah sikit 2%. Tetapi tarif yang dikenakan kepada Vietnam, Indonesia dan Kemboja jauh lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Vietnam 46%, Indonesia 32%, Kemboja 49%. Jadi secara tak langsung, ianya mencipta peluang yang signifikan kepada kerajaan Malaysia untuk meluaskan pasaran perabot ke Amerika Syarikat atas faktor harga yang lebih kompetitif dan mampu kita tawarkan. Kita boleh lihat kemungkinan kenaikan ekspor perabot Malaysia ke Amerika untuk tahun-tahun yang akan datang. Keadaan yang sama juga berlaku dalam sektor kelapa sawit dan getah di mana pesaing utama Malaysia iaitu Indonesia dan Thailand juga dikenakan tarif yang lebih tinggi. Isu yang saya nak bangkitkan pada hari ini antaranya adalah bagaimana kerajaan dan kementerian-kementerian yang terlibat memastikan syarikat Malaysia yang berpotensi mendapat kesan positif daripada tarif Amerika Syarikat ini tidak akan terlepas peluang dan dapat memaksimalkan segala ruang dan peluang yang ada untuk memperluaskan pasaran mereka. Isu tarif ini mungkin difahami dengan jelas oleh pegawai di pihak kementerian dan pegawai-pegawai atasan, tetapi rakyat di bawah sana memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Saya ucapkan tahniah kepada pihak MITI yang telah mengambil langkah dengan menubuhkan Task Force Committee dengan izin selepas pengumuman tarif dibuat oleh Amerika ini. Dan saya juga difahamkan Task Force ini telah pun melakukan pelbagai sesi libat urus bersama pemain industri dan juga Persatuan Pengekspor. Maklumat penting yang telah pun dilakukan oleh Task Force Committee ini perlu disebarluaskan lagi untuk dapat bantu semua pihak yang terkesan akibat pengumuman ini. Kerajaan perlu pastikan dengan izin Datuk Yang Pertua, no one left behind, supaya soal pengurusan risiko dan impak hasil daripada tarif timbal balik ini yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Datuk Yang Pertua, apakah langkah alternatif yang saya nak cadang yang perlu diambil oleh Malaysia? Antara tindakan awal yang boleh diambil oleh MITI berkaitan dengan isu tarif ini ialah menghantar seorang ketua perunding yang mungkin sudah pun diambil oleh pihak kerajaan untuk mengadakan rundingan yang terperinci untuk mencapai situasi menang-menang dengan pihak Amerika Syarikat. Saya mohon Yang Berhormat Menteri ataupun pihak yang telah pun dilantik sebagai ketua perunding untuk menyatakan apakah tawaran-tawaran yang dibuat oleh kerajaan Malaysia kepada Amerika Syarikat. Dan saya merasakan bahawa tawaran kerajaan Malaysia dan apa juga tawaran balas oleh pihak Amerika Syarikat perlu dijadikan sebagai satu makluman umum, bukan saja di Dewan Rakyat, malah untuk perkembangan ataupun makluman kepada rakyat dalam negara kita. Berdasarkan rundingan awal ni Datuk Yang Pertua, apakah terdapat sebarang perkembangan positif daripada pihak Amerika Syarikat? Maksudnya respon Amerika Syarikat terhadap apakah tawaran-tawaran timbal balas yang dikemukakan oleh kerajaan dan juga dijawab oleh pihak kerajaan Amerika. Saya harap supaya rundingan atau tawaran yang dibuat selain daripada berpaksikan kepada kepentingan ekonomi dan perdagangan antarabangsa, perdagangan negara, kerajaan tidak boleh mengabaikan sebarang kepentingan syarikat tempatan dan juga rakyat keseluruhannya. Dan yang paling utama Datuk Yang Pertua ialah maruah Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Sebagai kuasa besar dunia, terdapat kemungkinan yang Amerika Syarikat akan berkeras untuk meneruskan tarif timbal balik ini dan tidak mempedulikan segala rundingan ataupun perbincangan antara G2G bersama dengan Amerika dan juga negara-negara yang lain. Bagi Malaysia, apakah persediaan dan langkah yang bakal diambil oleh Malaysia jika perkara ini berlaku? Saya bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun beberapa hari lalu yang menyebut bahawa Malaysia bersendahana dan perlu mengimbangkan hubungan erat dengan Amerika Syarikat dan juga negara lain. Saya berpandangan bahawa ini adalah masa yang tepat untuk Malaysia memperkukuhkan perdagangan sedia ada dengan negara lain dan dalam masa yang sama meneroka perdagangan baru. Sebagai langkah strategik, Malaysia perlu memperluaskan pasaran ekspornya ke negara-negara lain yang lebih stabil dalam soal dasar perdagangan. Tumpuan boleh diberikan kepada ASEAN, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika dan negara yang berpotensi untuk membantu Malaysia mengurangkan kebergantungan
pasaran ataupun kebergantungan kepada pasaran Amerika dan menyebarkan risiko penerbangan. Malaysia perlu mengukuhkan diplomasi perdagangan dengan mendapatkan lebih banyak perjanjian dua hala serta meningkatkan pelibatan dalam inisiatif serta perkongsian ekonomi komprehensif serantau. Perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik dan BRICS. Datuk Yang Pertua, ini adalah untuk meningkatkan daya saing jangka panjang. Kerajaan perlu memperkukuhkan ekosistem inovasi dalam negara. Pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan harus ditingkatkan, terutamanya sekali dalam sektor-sektor strategik. Datuk Yang Pertua, teks ini saya masukkan sepenuhnya dalam Facebook saya untuk dibaca oleh kawan-kawan yang di luar. Tetapi saya nak sebut, Datuk Yang Pertua, saya minta izin sedikit lagi untuk buat penutup. Penutupnya, Datuk Yang Pertua, secara keseluruhannya, Malaysia perlu menunjukkan kematangan dasar serta keupayaan negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global. Malaysia tidak boleh bertindak balas secara konfrontatif ataupun secara retaliasi. Sebaliknya, memperkukuhkan kekuatan sendiri, memperluaskan kerjasama serantau dan antarabangsa serta merangka dasar jangka panjang yang boleh memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Walaupun Malaysia ini sebuah negara kecil, tetapi peranan Malaysia dalam perdagangan dunia adalah sangat besar. Malaysia tidak boleh dilihat sebagai negara kecil yang mudah dibuli dan mengikut telunjuk mana-mana kuasa besar. Dan akhirnya, apa juga situasi yang dihadapi oleh kerajaan pada masa ini dan akan datang, kita letakkan kepercayaan kepada kepimpinan negara, terutamanya di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun. Yang pertama, untuk mengutamakan kedaulatan negara sebagai asas dalam hubungan antarabangsa. Yang kedua, memastikan ekonomi negara sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Dan yang penting sekali ialah untuk memelihara segala kepentingan dan hak rakyat, khususnya kaum Bumiputera. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu.